Undang-undang ini bukan untuk menakut-nakutkan, tetapi untuk mendidik. Bayangkan, wang yang kita hulurkan dengan penuh ikhlas, kita sangkakan untuk anak-anak yatim, untuk masjid, untuk mereka yang memerlukan, tetapi akhirnya hilang entah ke mana. Inilah yang berlaku bila ada pihak-pihak mengambil kesempatan di atas kebenaran yang diberikan. Sebab itulah Seksyen 106 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Sembilan diwujudkan. Undang-undang ini bagi memastikan kutipan berada di bawah pengawasan Majlis Agama Islam Negeri Sembilan agar duit atau dana yang dikeluarkan oleh orang Islam tidak disalahgunakan.